Bila dah lama sangat duduk kat KL ni, hari-hari kita mengadap ni je. Duduk kat hotel, tengok hotel. Kita pulanglah ke kampung halaman. Bolehlah makan aiskrim mango campur vanila ni dekat Imat. Lepas tu kita pergilah healing-healing tepi pantai ni. Tiada tempat yang lebih menenangkan duduk tepi pantai sambil-sambil kita menghirup kopi daripada Imat ni juga. Kopi ni memang sedap. Lepas tu kita sambung balik healing. Dia waktu petang-petang macam ni lah untuk kita sembuhkan luka-luka yang ada kat dalam, yang kadang-kadang tak ada siapa yang faham. Lepas tu kita breakfast juga, makan nasi lemak, sambal daging dan juga sotong. Memang sedap sungguh nasi lemak ni, tak ada pun kat KL. Lepas tu kita sambung balik healing dekat pantai, tapi spot yang lain pula, supaya kita dapat banyak view yang akan kita kenang. Lepas tu kita makan pula nasi kerabu, daging bakar. Yang ni memang power. Cik ada tumis lagi dengan teh panas. Memang pasangan yang lengkap. Tu. Lepas tu kita sambung balik healing kat pantai ni. Dah dekat senja dah, agar dapat membasuh luka-luka seperti mana ombak yang menghempas pantai.